Sebenarnya kalau kita nak failkan tuntutan nafkah anak ni, anda perlu failkan di Mahkamah Rendah Syariah, di tempat anda bermastautin ataupun di tempat anda tinggal. Boleh juga anda failkan sendiri ataupun melalui peguam syar'i, sama ada, tak kira lah, sama ada peguam syar'i swasta ataupun peguam syar'i daripada Jabatan Bantuan Guaman. Cuma nasihat saya, sebaik-baiknya failkan melalui peguam syar'i untuk tujuan mengelakkan terjadinya tersalah dokumentasi. Kerana sebab kalau orang awam dia tak maklum ataupun tiada pengetahuan mengenai format ataupun prosedur mahkamah syariah. Jadi pada pandangan saya, serahkan pada yang ahli dalam bidang syariah untuk supaya kes anda berjalan dengan lancar.